4 hari bulan bermulanya operasi HRAA, bermaksud operasi Hari Raya Aidiladha. Macam biasalah, penguatkuasaan menumpukan kepada sasaran-sasaran tertentu melibatkan motosikal, motorkar, kenderaan barangan dan kenderaan perkhidmatan awam. So, kalau anda tidak dikenakan tindakan, kalau tak mau dikenakan tindakan, macam biasa, patuh dengan peraturan, ikut arahan lalu lintas seperti yang telah ditetapkan. Ingat, bermula 12:01 malam ni, operasi Hari Raya Aidiladha bermula. Assalamualaikum. Duk rumah nak selamat. 9 fokus utama operasi khas HRAA 2025. Apa dia? Sebelum daripada itu, pastikan info anda yang terkini, tepat, betul dan sahih. Tekan love, komen, share dan repost VTT ini supaya yang di luar sana tahu juga.